emas bukan untuk orang yang tak ada duit. Baru-baru ni saya naik Grab untuk ke Menara Public Gold. Driver Grab tu cerita masa zaman kegawatan ekonomi lebih 20 tahun dulu, dia ada dua pilihan daripada kad kredit dia. Sama ada nak simpan cash ataupun tukarkan simpanan itu kepada emas. Dan dia pilih untuk simpan emas. Beli gold bar. Jumlahnya sekitar 1 kilo lebih. Dapat 1 kilo something lah. 1 kilo something. That time very cheap. I think the money I spend kan, I think that time is only around 30 to 40,000 only lah. Untuk dapat lebih kurang 1 kilo macam tu. Lebih 1 kilo. Lebih 1 kilo. Lebih 1 kilo. That time punya harga lah kan. Ya. Hari ni, nilai perdagangan emas beliau sudah pun mencecah hampir 700,000. Bayangkan, kalau 30,000 tu disimpan dalam bentuk duit sahaja, nilainya tak akan sama. Kuasa beli duit kita semakin lama semakin mengecil. Kisah ni boleh dibuktikan dengan kita tengok curry puff sekarang lah. Kalau dulu RM2 boleh dapat 5 biji. Hari ni RM1 1 biji sahaja. Bukan barang kita yang mahal, tapi nilai duit kita yang semakin lemah. Sebab tu, saya tak suka tengok emas ni sebagai pelaburan semata-mata, tapi saya nampak emas ni sebagai satu aset yang menjaga nilai. Sebab tu, mentor saya, Tuan Muhammad Zulkifli, selalu pesan, duit yang kita tak guna untuk tempoh 2 tahun dan ke atas, lebih baik kita tukarkan kepada simpanan emas. Bukan semua duit jadi emas, tapi duit yang kita nak lindungi. Kalau beras pun tak cukup nak beli, jangan beli emas dulu. Selesaikan cash flow dulu. Sebab emas bukan untuk orang yang tak ada duit, tapi untuk orang yang nak menjaga duit. Emas tak menjadikan kita kaya, tapi emas bantu mengekalkan kekayaan kita.